Sporty urban scooter dengan harga bawah daripada RM8,000. Inilah dia Kiwi BX 200i. Jom tengok apa yang ada dekat motor ni. Untuk bahagian enjin, motor ni menggunakan 174cc yang menghasilkan 18.2 horsepower dan juga 17.2 Nm torque. Enjin ni AX200 dengan Kiwi 180 pun pakai enjin sama tau. Kita lihat di bahagian hadapan, motor ni didatangkan dengan lampu LED. Lepas tu terdapat kamera di bahagian hadapan. Di bahagian bawah didatangkan dengan single disc ABS dual channel dan suspension pula menggunakan telescopic fork di bahagian hadapan. Belakang pula menggunakan double shock absorber. Ketinggian motor ni 790mm sahaja dan berat pula 153 kg. Sangat ringan, untuk perempuan pun sesuai. Tangki minyak pula 11 liter. Untuk meter didatangkan dengan meter digital, yang ini versi kalkulator punya. Lepas tu keyless system, ada storage compartment di bahagian tepi, terdapat USB-A dan juga USB-C. Dan tak lupa juga terdapat ruang kompartmen di bahagian bawah seat untuk korang letak helmet. Jadi korang rasa macam mana? Berbaloi atau tidak untuk ambil Kiwi BX 200 ni? Harga bodi baru 7,988 saja. Berminat boleh cari Alif di M4 Smart Shop, Seremban 2.